Kes ni memang betul-betul buat aku terduduk weh. Nama aku Dr. Han dan sepanjang aku bertugas dekat sebuah hospital daerah kat Perak ni, aku dah lali tengok macam-macam jenis pesakit yang datang dengan pelbagai masalah. Tapi kes yang satu ni memang luar logik akal. Sebab depan mata aku sekarang ada seorang lelaki yang asalnya berbadan sasa. Tapi keadaan dia sangat menyedihkan. Sampaikan badan dia dah kering, tinggal kulit balut tulang saja. Dia meraung kesakitan macam kulit dia tengah kena hiris hidup-hidup dengan pisau tajam. Padahal bila aku buat CT scan, keputusan yang keluar semuanya normal gila tanpa ada sebarang keanehan. Tak ada jangkitan kuman, tak ada sel kanser. Malah organ dalaman dia semua nampak cantik saja dalam gambar radiologi tu, sampaikan aku sendiri rasa buntu nak diagnose apa sebenarnya punca kesakitan dia. Masa tu jugalah aku tersedar yang ini bukan lagi kerja bidang medikal, sebaliknya ini kesan tangan gatal yang pergi ceroboh rumah terakhir manusia tanpa memikirkan kesan buruk yang bakal menimpa. Apa sebenarnya benda yang dia rembat dari dalam liang lahat tu sampai satu keluarga terpaksa bayar harga yang sangat mahal dengan nyawa sendiri sebagai galang gantinya? Korang kena tahu, bila sains dah buntu dan mesin hospital pun tak mampu nak kesan apa-apa, biasanya ada sesuatu yang lebih dalam tengah berlaku dekat belakang tabir. Cerita ni bermula dengan seorang pemuda kampung yang bernama Lan. Dan sebenarnya Lan ni orangnya baik saja kalau korang kenal dia secara luaran. Cuma dia ada satu sifat yang agak bahaya untuk bidang kerja yang dia ceburi. Dia ni jenis manusia yang sangat angkuh dan langsung tak percaya dengan segala pantang larang yang orang tua selalu pesan, terutamanya bila melibatkan perkara yang berkaitan dengan alam ghaib. Kerja dia adalah seorang penggali kubur dan bagi Lan, kubur tu hanyalah sekadar lubang dalam tanah yang tak ada apa pun nak ditakutkan oleh manusia yang masih hidup selagi kita ada tenaga untuk bekerja. Tapi pada satu malam yang gelap dekat sebuah kampung pedalaman di Perak, keangkuhan yang dia banggakan tu akhirnya memakan diri dia sendiri dengan cara yang paling ngeri dan tak pernah dia bayangkan sebelum ni. Malam tersebut, hujan turun renyai-renyai dan bau tanah basah yang sangat pekat menusuk masuk ke dalam hidung, sampaikan suasana di kawasan perkuburan tu rasa makin suram dan berat. Lan kena siapkan satu liang lahat dengan segera sebab ada seorang warga emas yang baru saja meninggal dunia pada waktu petang tadi, jadi dia terpaksa menggali sorang-sorang dalam kegelapan malam. Arwah ni pula bukan calang-calang orang mengikut cerita penduduk setempat sebab mereka kata dia ni berilmu dan ada simpanan barang mistik yang tak sempat dibuang sebelum dia menghembuskan nafas terakhir petang tadi. Tapi Lan cuma buat bodoh saja dengan segala cerita karut tu sebab apa yang dia fikirkan hanyalah nak siapkan kerja gali kubur ni cepat-cepat supaya dia boleh balik ke rumah untuk tidur dengan tenang. Masa jam dah menunjukkan pukul 2 pagi, Lan masih lagi sendirian di dalam lubang yang gelap dan sempit tu, manakala bunyi cangkul dia yang berlaga dengan tanah keras saja yang memecah kesunyian malam yang pekat. Suasana pada waktu itu memang terasa suram gila, apatah lagi lampu Kalimantan yang dipasang dekat tepi kubur tu pun asyik berkelip-kelip macam nak terpadam bila-bila masa saja, sampaikan bayang-bayang dia nampak melompat-lompat di dinding tanah. Tengah dia sibuk melicinkan dinding liang lahat tersebut, tiba-tiba mata cangkul dia terlanggar sesuatu benda yang sangat keras di dasar tanah yang sepatutnya cuma ada tanah liat lembut saja. Bunyi macam batu saja ni, fikir Lan dalam hati. Tapi bila dia cuba korek menggunakan tangan sendiri, dia dapat rasa tekstur benda tu bukan macam batu ataupun akar kayu yang biasa dia jumpa sepanjang dia bekerja sebagai penggali kubur. Dia pun tarik benda tu keluar dari celah tanah liat yang lembap dan rupanya ada satu bungkusan kain kuning yang dah kotor serta diselaputi dengan tanah merah yang nampak sangat usang. Saiz bungkusan tu kecil saja, lebih kurang sebesar tapak tangan budak kecil, tapi entah kenapa hati Lan mula berdegup dengan sangat kencang sebaik saja kulit dia bersentuhan dengan kain misteri tersebut.
dia tahu sangat tentang pantang larang kalau terjumpa barang pelik dalam kubur, lagi-lagi kalau benda tu dibalut dengan kain kuning yang nampak macam barang pemujaan atau azimat lama milik si mati. Orang tua-tua selalu pesan, kalau terjumpa apa-apa barang masa tengah menggali, lebih baik tanam balik dalam-dalam atau buat-buat tak nampak saja demi keselamatan diri sendiri dan keluarga di rumah. Tapi pada waktu itu nafsu tamak Lan jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Apatah lagi bila dia ternampak ada sedikit kilauan cahaya yang keluar dari celah ikatan kain tersebut yang nampak sangat menggoda. Emas ke benda ni? Bisik Lan perlahan dalam hati sambil tangan dia memegang bungkusan tu dan dia perasan suhu kain tu rasa sejuk gila. Macam baru saja dikeluarkan dari dalam peti ais yang paling sejuk. Patutnya dia rasa takut dan seram sejuk, tapi perasaan tamak yang membuat-buat ni dah menutup terus pintu logik akal dia sebagai seorang manusia yang waras pada malam yang sunyi tu. Dia mula berangan kalau benda dalam kain ni betul-betul emas, dia dah tak perlu lagi susah-susah nak gali kubur orang lain lepas ni untuk cari duit makan yang tak seberapa tu. Dia pun terus masukkan bungkusan kain kuning tu ke dalam poket seluar dan dia cuba sorokkan barang tu supaya tak dikesan oleh orang kampung yang mungkin akan datang pantau kerja dia bila-bila masa saja. Masa dia masukkan bungkusan misteri tu ke dalam poket, Lan perasan ada satu perubahan yang sangat pelik berlaku pada suasana di sekeliling kawasan tanah perkuburan yang tadinya cuma rasa sejuk biasa. Suasana malam yang tadinya bising dengan bunyi katak dan cengkerik tiba-tiba saja jadi sunyi sepi. Dan sunyi tu rasa sangat menyeramkan, macam dunia ni tiba-tiba saja berhenti berputar dan semua makhluk hidup dah hilang. Lan rasa macam ada sepasang mata yang sangat tajam tengah perhatikan setiap gerak-geri dia dari celah pokok Kamboja besar kat tepi kubur tu. Tapi bila dia toleh ke belakang, tak ada sesiapa pun yang kelihatan di situ melainkan kegelapan yang pekat. Cuma bayang-bayang pokok yang nampak macam tengah menari-nari ditiup angin malam yang makin lama makin mendingin sampai ke tulang hitam, sampaikan bulu roma dia meremang tegak tanpa henti. Lan langsung tak sedar yang dengan mengambil barang tersebut, dia sebenarnya baru saja membuka satu pintu alam gaib yang tak sepatutnya dibuka oleh mana-mana manusia yang masih bernyawa di muka bumi ni. Dia sangka dia dah bawa balik harta karun yang bernilai tinggi, tapi hakikatnya dia tengah bawa balik satu tetamu tak diundang yang bakal menghancurkan hidup dia dan seluruh keluarga dia dalam sekelip mata saja. Korang boleh bayangkan tak betapa beraninya dia pergi langgar sempadan antara alam nyata dengan alam gaib hanya demi secebis kain kuning yang dia sendiri tak tahu apa isinya? Jadi masa inilah segala penderitaan dan gangguan yang luar biasa tu bermula dalam hidup Lan, dan apa yang bakal berlaku lepas ni memang betul-betul di luar kotak pemikiran manusia biasa. Balik saja ke rumah malam tu, Lan mula rasa semacam bila jantung dia berdegup laju gila, dan ini bukan sebab dia penat gali kubur tadi. Bungkusan kain kuning dalam poket dia tu terasa makin berat dan sejuk gila, seolah-olah ada ketul ais yang tengah melekat dekat paha dia. Dia masuk ke dalam rumah senyap-senyap sebab tak nak kejutkan Siti yang tengah tidur nyenyak dengan anak kecil diorang, si Afiq. Lan terus meluru masuk bilik lalu menutup pintu rapat-rapat. Kemudian dia selitkan bungkusan misteri tu jauh ke bawah katil kayu diorang. Masa tu dia fikir lebih baik tunggu esok pagi baru periksa betul-betul apa isi dalam tu. Tapi korang tahu tak apa yang jadi? Sebaik saja bungkusan tu menyentuh lantai simen bawah katil, suasana dalam bilik tu berubah. Serta-merta menjadi sangat suram. Suhu bilik yang asalnya suam tiba-tiba jadi sejuk mencengkam tulang, macam ada aircon gergasi yang baru dipasang dan dihalakan tepat ke arah dia. Malam tu Lan memang tak boleh tidur langsung sebab dia asyik pusing kiri dan pusing kanan atas tilam tu. Setiap kali dia cuba nak terlelap, dia rasa macam ada sepasang mata yang sangat tajam tengah memerhati dia dari celah gelap bawah katil. Masuk pukul 3 pagi, gangguan yang sebenar mula muncul bila Siti tiba-tiba terjaga sebab dia terdengar satu bunyi yang sangat pelik. Bunyi itu datang tepat dari bawah katil diorang, iaitu bunyi kuku yang tajam tengah mencakar lantai simen dengan sangat kuat dan kasar. Krik, krik, krik.
Bunyi tu kedengaran sangat konsisten, seolah-olah ada seekor binatang besar yang tengah meronta-ronta nak keluar dari bawah katil tu. Siti terus kejutkan Lan dan tanya kalau ada musang atau biawak yang tersesat masuk bawah rumah, tapi Lan cuma mampu diam 1000 bahasa. Dia tahu sangat apa benda yang ada kat bawah tu, cuma ego dia terlalu tinggi dan dia terlalu takut nak mengaku salah. Masuk hari esoknya, keadaan jadi berkali ganda lagi teruk bila anak bongsu diorang, si Afiq yang baru umur 2 tahun, tiba-tiba jatuh sakit. Badan budak tu panas gila, weh. Dan bila aku cakap panas, maksud aku suhu dia melambung tinggi sampai 40 darjah Celsius dalam sekelip mata saja. Tapi yang buat aku rasa seram, ialah Afiq tak nampak macam budak demam biasa yang lembik atau mengantuk. Dia asyik menangis histeria sambil jari kecil dia menunjuk-nunjuk ke arah siling bilik dengan muka yang sangat pucat. Mata dia terbeliak luas macam tengah nampak sesuatu yang sangat ngeri ke atas sana. Sampaikan Siti dah mula risau gila dan cuba mandikan Afiq untuk turunkan suhu. Walaupun dah bagi ubat, demam tu langsung tak surut. Malah kulit Afiq mula nampak kusam dan cengkung dalam masa beberapa jam saja, macam orang tak makan sebulan. Bukan itu saja, satu rumah, Lan mula dipenuhi dengan bau busuk yang teramat sangat. Sampaikan nak bernafas pun rasa sesak. Bau dia bukan macam sampah biasa yang kita jumpa kat luar, tapi bau bangkai binatang yang dah mereput berminggu-minggu sampai berulat. Bau tu sangat pekat dan meloyakan. Sampaikan Lan rasa nak muntah setiap kali dia cuba tarik nafas dalam rumah tu sendiri. Dia cari satu rumah dari bawah sinki sampai ke belakang almari dan celah-celah bumbung, tapi satu bangkai pun tak jumpa. Peliknya, Siti cakap dia tak bau apa-apa pun dan cuma Lan seorang saja yang terseksa dengan bau kematian tu. Korang boleh bayang tak betapa azabnya bila hidung korang dipenuhi bau busuk mayat, tapi orang sekeliling buat bodoh saja sebab diorang tak rasa apa-apa. Masa ni Lan dah mula rasa menyesal yang teramat sangat, tapi dia masih lagi berkeras tak nak pulangkan balik barang yang dia curi tu. Puncak segala ngeri ni berlaku pada malam ketiga bila Lan terpaksa tidur dekat ruang tamu sebab dia dah tak berani nak masuk bilik tidur sendiri. Tiba-tiba dia dengar Siti menjerit sekuat hati dari dalam bilik. Sampaikan Lan terus lari masuk dan apa yang dia nampak memang luar logik akal manusia. Afiq tengah terapung sikit atas tilam dan leher budak kecil tu nampak macam tengah kena cekik dengan satu tangan gaib yang sangat kuat. Muka Afiq dah berubah jadi biru, urat-urat kat dahi dia timbul dan dia tercungap-cungap macam ikan kehausan sebab tak cukup oksigen. Siti cuba nak tarik Afiq ke bawah, tapi badan budak tu jadi kaku dan keras macam dah kena gam dekat udara. Masa tu juga, Lan nampak ada kesan lebam bentuk jari jemari yang panjang dan kurus dekat leher anak dia yang tengah meronta tu. Lebam tu makin lama makin hitam, seolah-olah benda tu memang dah nekat nak ragut nyawa Afiq malam tu juga tanpa belas kasihan. Lan terus teringat bungkusan kuning bawah katil, jadi tanpa fikir panjang, dia terus capai bungkusan tu dan lari keluar rumah sekuat hati. Sebaik saja bungkusan tu melepasi pintu bilik, Afiq terus jatuh balik atas tilam dan mula menangis sekuat hati dalam pelukan mak dia. Masa tu Lan baru sedar yang dia bukan bawa balik harta karun ataupun emas, tapi dia dah jemput satu sumpahan berdarah masuk ke dalam rumah dia sendiri. Jadi, korang rasa apa yang Lan akan buat lepas ni untuk selamatkan keluarga dia? Sumpah, cerita ni sebenarnya baru saja nak bermula. Lan dah tak boleh nak sabar lagi bila tengok anak dia hampir mati weh. Dengan tangan yang menggigil teruk macam orang kena sawan, dia bawa bungkusan kain kuning tu ke belakang rumah supaya jauh sikit dari anak bini dia. Dia duduk atas pangking kayu sambil peluh jantan, menitik kat dahi walaupun angin malam tu sebenarnya sejuk gila sampai ke tulang. Dia tarik perlahan-lahan simpulan kain yang dah repot tu dan masa tu juga satu bau yang sangat anyir menusuk masuk dalam hidung dia. Bau tu macam darah yang dah lama terperam dalam botol bertahun-tahun dan bila kain tu terbuka, jantung Lan rasa macam nak berhenti berdenyut serta-merta. Harapan dia nak tengok emas berkilau atau harta karun hancur berkecai bila dia tengok apa yang ada kat dalam tu. Dalam kain tu sebenarnya ada sebilah keris kecil yang tak ada hulu dan bila dia nampak hitam
legam serta berkarat ngeri gila. Tapi yang buat bulu roma aku meremang tegak masa Lan cerita benda ni ialah apa yang membalut bilah keris tu dari atas sampai bawah. Ada segumpal rambut manusia yang sangat panjang, hitam dan berminyak tengah melilit kemas. Bilah keris tu macam tengah peluk sesuatu yang sangat berharga. Lan cuba nak sentuh rambut tu, tapi dia rasa hujung jari dia macam kena renjatan elektrik yang sangat kuat sampaikan dia tersentak ke belakang. Masa tu juga, dia dengar suara perempuan tengah mengilai sayup-sayup dari arah hutan belakang rumah dia, seolah-olah tengah ketawakan nasib dia. Lan sedar benda ni dah jauh luar kawalan dia, jadi dia terus panggil Pak Uteh, seorang pengamal perubatan tradisional kat kampung tu yang memang pakar bab gangguan halus. Bila Pak Uteh sampai saja dekat laman rumah Lan, orang tua tu terus berhenti mengejut dengan muka yang berubah. Jadi pucat lesi macam nampak maut. Lan, apa yang kau dah bawa balik ni? Tanya Pak Uteh dengan suara yang bergetar hebat sampaikan Lan pun jadi makin kecut perut. Pak Uteh tak payah masuk dalam rumah pun dia dah boleh rasa aura yang sangat berat dan gelap tengah menyelubungi seluruh kawasan rumah Lan masa tu. Bila Pak Uteh tengok saja keris dengan rambut tu, dia terus mengucap panjang dan menggelengkan kepala berkali-kali. Dia bagi tahu Lan yang barang tu sebenarnya adalah barang simpanan atau saka yang tuan asalnya dah niat nak buang sekali dalam kubur supaya tak kacau orang lain. Arwah warga emas tu sebenarnya nak tamatkan kontrak dengan benda ni supaya sumpahan tu tak turun dekat anak cucu dia yang lain. Tapi bila Lan pergi ambil dan bawa balik rumah, Lan secara tak langsung dah menjemput dan menawarkan diri dia serta darah daging dia sendiri sebagai tuan baru. Benda tu sekarang dah anggap Afiq dan Siti sebagai makanan atau galang ganti untuk dia terus hidup dan kekal kuat. Kau dah buat silap besar, Lan, sebab benda ni bukan harta, tapi ni sumpahan warisan yang dah berlapuk ratusan tahun, kata Pak Uteh dengan nada yang sangat serius dan tegas. Lan masa tu dah mula menangis merayu-rayu minta tolong sebab dia tak sanggup tengok anak bini dia jadi mangsa keadaan. Pak Uteh suruh Lan bungkus balik barang tu dan pulangkan serta-merta ke tempat asal dia tanpa berlengah walau sesaat pun. Dia pesan dekat Lan supaya jangan sesekali toleh belakang dan jangan bercakap dengan sesiapa pun sepanjang jalan ke kubur tu nanti. Lan yang tengah ketakutan tahap gila tu terus capai kunci motor dan pecut ke tanah perkuburan malam tu juga dalam keadaan gelap gelita. Sampai saja dekat kawasan kubur, suasana kat situ rasa lain macam gila. Weh, sampaikan kabus tebal tiba-tiba muncul tutup pandangan Lan. Dia cuba cari liang lahat arwah tadi, tapi peliknya kubur tu nampak macam dah lama sangat wujud dan terbiar usang. Tanah dia rasa keras macam batu, padahal baru petang tadi Lan gali dengan cangkul sampaikan dia rasa macam tengah masuk ke alam lain. Masa dia nak letak balik bungkusan tu dekat atas pusara, tiba-tiba angin kencang datang entah dari mana dan Lan terdengar suara bisikan halus betul-betul dekat telinga dia. Kau dah ambil, kau punya. Suara tu kedengaran sangat dekat, sampaikan Lan boleh rasa nafas sejuk yang lalu dekat leher dia. Lan toleh sikit ke arah pokok kamboja besar dekat tepi tu dan masa itulah jantung dia rasa macam nak luruh ke tanah. Ada seorang wanita pucat dengan baju yang koyak rabak tengah berdiri kaku sambil mata dia yang hitam pekat tu merenung tepat ke arah Lan. Muka wanita tu nampak sangat marah dengan kulit yang mereput macam mayat yang tak ditanam sempurna, sampaikan Lan rasa nak pitam kat situ juga. Lan cuba nak letak barang tu tapi tangan dia rasa lumpuh dan tak boleh gerak langsung, seolah-olah tuannya dah tak mau terima balik barang tu. Sumpahan tu sekarang dah melekat kuat dekat darah daging Lan dan dia sedar yang dia dah tak ada jalan keluar lagi dari belenggu ni. Lan lari lintang pukang tinggalkan motor dia kat situ tanpa sedar yang benda tu sebenarnya dah ikut dia balik dan tengah bertenggek atas bahu dia. Korang boleh bayang tak perasaan bila korang tahu maut tengah tunggu dekat depan pintu rumah sendiri? Yang Lan sekarang cuma tunggu masa saja nak diragut oleh benda yang dia bawa balik tu. Seminggu lepas kejadian kat kubur tu, Lan dikejarkan ke Jabatan Kecemasan tempat aku bertugas dan kebetulan masa ambulans sampai, aku yang tengah on call terus meluru ke zon merah. Sumpah, weh, aku yang dah biasa tengok macam-macam kes aksiden ngeri pun rasa nak luruh jantung tengok keadaan Lan masa tu sebab
Dia nampak sangat menderita. Bayangkan badan dia yang dulu sasar dan tegap tu dah jadi macam ranting kayu yang kering gila. Tapi perut dia membusung besar gila macam perempuan tengah mengandung 9 bulan. Kulit perut dia nampak tegang sangat sampaikan urat-urat hijau dan biru timbul jelas macam nak pecah bila-bila masa saja. Aku terus buat pemeriksaan fizikal untuk faham apa yang tak kena. Tapi masa aku palpate atau tekan sikit kat bahagian abdomen dia, Lan menjerit kesakitan yang teramat sangat. Suara dia dah tak macam suara manusia biasa lagi, tapi lebih kepada suara binatang yang tengah kena sembelih hidup-hidup dalam keadaan yang sangat tragis. Aku jadi pelik sebab kalau ikut logik medikal, perut membusung macam tu selalunya berpunca daripada masalah hati atau buah pinggang yang dah kronik. Jadi aku terus arahkan tim aku buat ultrasound dengan CT scan segera. Aku perlu tahu apa benda yang ada dalam perut dia tu sampai boleh jadi kembang semacam. Sampaikan aku rasa ada sesuatu yang tak kena dengan anatomi dia. Tapi korang tahu tak apa keputusan dia? Masa aku tengah perhati skrin monitor tu, tangan aku sendiri menggigil sebab apa yang aku nampak memang luar kotak pemikiran manusia. Hasil CT scan menunjukkan perut Lan sebenarnya kosong, dan tak ada tumor atau organ yang bengkak dikesan oleh mesin canggih tu. Yang ada cuma penuh dengan angin dan satu jenis cecair hitam yang sangat pekat. Yang mesin tu sendiri tak dapat nak kenal pasti secara klinikal. Secara medikal benda ni memang mustahil gila. Sampaikan aku rasa macam tengah tengok satu keajaiban yang menyeramkan. Macam mana perut boleh membusung sampai tahap nak meletup tapi bila scan tak nampak apa-apa benda yang solid atau masuk akal. Masa inilah aku sedar yang sains dah mula buntu dan aku sebenarnya tengah berdepan dengan sesuatu yang datang dari alam sana yang kita tak nampak. Tengah aku pening fikir nak buat prosedur apa lagi untuk selamatkan dia, tiba-tiba Lan kena sawan yang sangat kuat sampaikan badan dia melenting-lenting atas katil hospital. 4 orang pembantu hospital terpaksa pegang dia kuat-kuat supaya dia tak jatuh, tapi tiba-tiba saja Lan muntah dengan sangat banyak. Dia bukan muntah makanan yang dia makan tadi, tapi dia muntah darah hitam yang sangat pekat dan bau dia, ya Allah, bau dia sebiji macam bau bangkai yang Lan ceritakan kat aku sebelum ni. Bau tu terus penuhi satu bilik kecemasan dengan aroma yang sangat busuk sampaikan ada nurse yang terpaksa lari keluar sebab tak tahan nak muntah. Tapi yang paling ngeri bila aku tengok dalam muntah tu, ada gumpalan rambut-rambut halus yang sangat panjang dan berselirat. Rambut tu sebiji macam rambut yang melilit keris dalam bungkusan kain kuning yang dia jumpa hari tu. Aku cuba nak bersihkan mulut dia guna kain, tapi masa tu aku nampak sesuatu yang buat bulu roma aku meremang tegak sampaikan aku terdiam sekejap. Di bawah kulit perut Lan yang tegang tu, aku nampak ada sesuatu yang tengah bergerak-gerak dengan sangat aktif dan laju. Dia bukan gerak macam usus yang tengah proses makanan, tapi gerak macam ada tangan-tangan kecil yang tengah menolak dari dalam keluar, seolah-olah ada benda yang tengah cuba nak koyakkan perut Lan untuk keluar. Lan pegang tangan aku kuat-kuat dengan sisa tenaga yang dia ada, manakala mata dia terbeliak pandang aku dengan penuh rayuan yang sangat menyedihkan. "Doktor, tolong saya. Benda tu tengah makan saya dari dalam," bisik dia dengan suara yang sangat parau sebelum dia pengsan semula dan tak sedarkan diri. Masa tu aku rasa sangat kerdil sebagai seorang doktor yang kononnya ada ilmu perubatan sebab segala ubat penahan sakit yang paling kuat pun tak mampu nak redakan azab yang Lan tengah lalui. Tengah aku sibuk uruskan Lan yang dah nyawa-nyawa ikan, aku dapat panggilan dari klinik kesihatan kampung Lan yang terletak agak jauh dari bandar. Diorang bagi tahu yang isteri Lan, Siti pun baru saja dikejarkan ke sana sebab tiba-tiba dia pun mula muntah darah hitam yang ada rambut panjang. Aku terduduk sebab aku sedar yang sumpahan tu bukan saja tengah ragut nyawa Lan, tapi dia tengah merebak ke seluruh darah daging Lan macam satu virus gaib yang tak ada penawarnya. Aku sedar yang malam ni mungkin jadi malam terakhir untuk Lan dan sebagai doktor aku cuma mampu tengok nyawa dia ditarik sikit demi sikit oleh sesuatu yang aku sendiri tak mampu nak lawan dengan ilmu perubatan moden. Situasi masa tu memang sangat tegang dan hiba. Sampaikan aku rasa macam dunia ni dah berhenti berputar untuk seketika. Akhirnya, tepat pukul 4 pagi,
Lan hembuskan nafas. Terakhir dia kat depan mata aku sendiri dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Aku takkan lupa bunyi terakhir yang keluar dari kerongkong dia yang kedengaran macam dahan kayu kering yang dipatahkan dengan kasar oleh tangan yang kuat. Badan dia mengecut dengan sangat pantas. Sampaikan aku rasa macam tengah tengok proses perebutan yang dipercepatkan oleh kuasa gaib. Dalam masa beberapa jam saja, lepas dia muntah darah hitam tu, kulit dia yang tadi tegang kat perut, terus melekat, terus dekat rangka tulang dia sampaikan nampak bentuk rusuk. Dia nampak macam mumia yang dah beratus tahun tersimpan dalam kubur. Padahal umur dia baru masuk 30-an dan dia sepatutnya tengah dalam fasa paling sihat. Aku yang tengah pegang stetoskop masa tu pun rasa menggigil satu badan sebab aku nampak ada satu bayangan hitam yang sangat nipis macam asap keluar dari pusat Lan. Bayangan tu terus hilang melesap ikut tingkap wad yang terbuka sikit dan masa tu juga bau bangkai yang tadi pekat gila terus hilang serta-merta dari ruang udara. Bau busuk tu digantikan dengan bau tanah kubur yang sangat lembap dan sejuk, seolah-olah bilik tu baru saja dimasuki oleh sesuatu yang datang dari bawah tanah. Tapi korang tahu tak apa yang paling menyedihkan dalam keseluruhan cerita ni? Sumpahan tu tak mati sekali dengan Lan, malah dia terus menghantui keluarga yang ditinggalkan tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Seminggu lepas pengkebumian Lan yang dilakukan dengan sangat tertutup sebab orang kampung pun takut nak dekat dengan jenazah dia. Aku dapat berita pasal anak dan bini dia yang masih trauma. Siti dengan Afiq memang terselamat secara fizikal, tapi keadaan mental, diorang dah hancur lumat sampaikan diorang dah tak macam manusia normal lagi. Siti asyik meracau cakap ada wanita pucat tengah daki dinding bilik tidur diorang setiap malam sambil perhatikan diorang tidur. Afiq pula, budak sekecil tu, langsung tak nak bercakap dan asyik menyorok bawah meja kalau nampak kain warna kuning sebab dia rasa benda tu akan datang balik. Diorang terpaksa dibawa pergi berubat secara spiritual kat tempat lain sebab gangguan tu dah melekat dalam dinding rumah. Diorang sampaikan suasana rumah tu jadi sangat suram. Rumah tu sekarang dah jadi rumah tinggal yang terbiar dan orang kampung pun tak berani nak lalu depan laman dia kalau dah masuk waktu maghrib sebab takut terserempak dengan benda bukan-bukan. Bila aku fikir balik pasal kes ni, aku rasa sangat kerdil sebagai seorang manusia dan doktor yang bekerja di hospital besar. Kita selama ni rasa kita dah cukup hebat dengan teknologi CT scan, MRI dan segala macam ubat moden yang kita belajar kat universiti dulu. Tapi hakikatnya, bila melibatkan alam gaib dan langgar pantang larang yang dah tertulis sejak zaman berzaman, sains memang akan tunduk layu dan tak mampu buat apa-apa. Lan bukan mati sebab penyakit yang ada dalam buku teks perubatan yang tebal tu, tapi dia mati sebab keserakahan dia sendiri yang tak dapat dikawal. Dia nampak harta kat tempat yang sepatutnya menjadi tempat peristirahatan terakhir untuk si mati dan dia lupa yang setiap benda kat dunia ni ada penjaganya yang tersendiri. Tanah kubur tu bukan tempat untuk kita memuaskan nafsu tamak, tapi tempat untuk kita sedar betapa kerdilnya kita ni kat depan pencipta bila dah tak bernyawa nanti. Jadi, adakah kita patut salahkan Lan sepenuhnya atas apa yang berlaku kepada keluarga dia? Mungkin ya, sebab dia yang gatal tangan pergi ambil benda yang bukan hak dia, tapi aku juga rasa terkilan sebab sistem kepercayaan kita kadang-kadang biarkan barang puaka macam tu ditanam sekali. Benda tu akhirnya memakan diri orang yang tak tahu apa-apa dan kisah Lan ni akan sentiasa jadi parut dalam ingatan aku sebagai doktor yang pernah nampak mustahil jadi nyata depan mata. Geng, korang pernah tak alami benda pelik macam ni? Cuba drop komen kat bawah sebab aku nak baca juga pengalaman korang dan jangan lupa like serta subscribe kalau korang suka cerita macam ni. Dunia yang kita duduk ni memang luas gila. Dan sebenarnya ada banyak benda tersembunyi yang mata kasar kita tak nampak tapi kesannya boleh hancurkan hidup sampai 7 keturunan. Pesan aku satu saja untuk korang semua. Kalau ternampak barang pelik kat tempat yang tak sepatutnya macam kawasan kubur, tolonglah jangan gatal tangan nak usik apatah lagi bawa balik ke rumah. Korang sendiri pernah ada pengalaman terjumpa barang misteri
masa pelawat kubur tak? Cuba drop komen kat bawah sebab aku nak baca juga pengalaman korang. Dan jangan lupa like serta subscribe kalau korang suka cerita medical mistik macam ni.